Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain dan ini sahabat saya Amira. Ya, Bolehkah saya bertanya satu soalan kepada Tuan? boleh. Apakah langkah-langkah yang harus dilakukan sekiranya berlaku kebakaran di rumah Tuan? Okey, langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kebakaran di rumah. Pertama sekali, kekal tenang dan jangan panik. Dan kalau api itu kecil dan boleh dipadamkan sendiri, boleh cuba padam dulu. Kalau ada alat pemadam api, try padam alat pemadam api. Tapi kalau api dah tak terkawal, terus keluar dari rumah dan telefon bomba. Dan jangan sesekali masuk kembali ke dalam rumah. Oh, okey. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang amat bermanfaat bagi kami semua. Okey. Sekian sahaja daripada laporan minggu ini.